Pada 16 Mei 2025 ini bakal dianjurkan protes Hari Nakba yang bertempat di Kuala Lumpur bersempena memperingati peristiwa gelap Nakba serta menuntut agar genosid di Gaza dinoktahkan serta-merta. An-Nakbah merupakan sebuah perkataan dari bahasa Arab yang membawa makna malapetaka ataupun katastrofi. Namun bagi rakyat Palestin, ia bukan sekadar perkataan, ia adalah nadi perjuangan. Luka sejarah yang terus bernanah sejak 15 Mei 1948, iaitu Hari Bumi Palestin dirampas dan dicemari dengan penumbuhan negara haram Israel. Pada hari hitam ini juga, rumah-rumah dibakar, masjid-masjid dibom dan ribuan rakyat Palestin dibunuh dengan kejam. Ratusan ribu lagi diusir dari kampung halaman mereka bukan sebagai pelarian sukarela tetapi sebagai mangsa pengusiran terancang oleh Zionis yang cukup rakus membangunkan negara dengan air mata darah. Rakyat Palestin tidak hanya kehilangan tanah tetapi sejarah, hak dan maruah. Segalanya dirampas dengan kekejaman melalui penghapusan beramai-ramai dan juga penghapusan etnik. Apabila berbicara tentang insiden An-Nakbah, pasti anda akan melihat ia begitu sinonim dengan simbol kunci. Kunci yang dijadikan simbol bukan sekadar pernyataan secara fizikal semata-mata, tetapi lambang harapan dan hak yang tidak pernah sesekali luntur. Ketika mereka dihalau, ramai rakyat Palestin menggenggam kunci rumah mereka, percaya bahawa suatu hari nanti mereka akan kembali. Hingga kini, kunci itu diwarisi dari generasi ke generasi yang lain sebagai janji bahawa tanah air mereka masih menantikan kepulangan mereka dan kepulangan mereka adalah sebuah satu kepastian, bukan kisah. Setiap 15 Mei, dunia menyaksikan dua wajah yang berbeza iaitu rakyat Palestin berkabung atas kehilangan tanah air yang sehingga hari ini diperjuangkan manakala Zionis meraihkan kemerdekaan mereka. Tetapi bagi rakyat Palestin, selama kunci itu masih disimpan dan perjuangan itu belum padam, Nakbah bukan pendamaian. Ia adalah permulaan untuk